warga SK Datuk Memang Mesin. Saya Insyirah Dan saya Hani dari DHTV. Hari ini kami berada di Dewan Lestari sempena kejohanan Mertas Desa SK Datuk Memang Mesin bagi tahun 2026. Betul tu, Pagi yang ceria sangat membara. Murid-murid semua nampak bersedia dari segi fizikal dan mental. Kejohanan ini bukan sekadar larian, tapi medan menguji ketahanan, disiplin dan semangat kesukanan. ada yang boleh laju macam kilat, ada yang steady ikut pace sendiri. Yang penting sampai garisan penamat. Paling best, rakan-rakan dan guru memang padu. Buat pelari rasa macam atlet kebangsaan. Kami ucapkan kepada semua peserta yang telah memberikan komitmen terbaik hari ini. Menang atau tidak, anda semua tetap juara kerana berani mencabar diri sendiri. Saya Hani. Dan saya Insyirah melaporkan dari Kejohanan Mertas Desa 2026. Jumpa lagi.